sentuh pasal soal babi di Selangor. Ya bang. Jimmy macam ada benda nak beri pendapat mengenai soal babi tu. Ya. Bagaimana apa Jimmy mengenai itu? Apa ayat saya? DAP ni dah melampau kat Selangor ni. Faham. Melampau bagi Okay. saya. Dia tak menghormati Dia tak menghormati institusi raja yang dia tak tahu ke Selangor ni, dia tak baca sejarah ke yang Selangor ni tanahnya adalah milik sultan. Kita ni cuma government rakyat kan. Dia kena faham tu dulu lah. Sebelum dia ni. Oh, this is too much. Ini macam kau hajar je, kau menganjing. Macam tu lah. Betul. Macam tu lah. Dengan pasal siapa yang lelaki tu? Roni. Bukan tadi buat. Roni. Okay, Roni. Bila Sultan Selangor bertitah kan, you pergi tengok apa rukun negara baca. Dia pergi tangkap gambar dan sebagainya. Lepas tu dia menganjing kat Facebook. Saya rasa macam kau ajarnya. Dia tahu bahawa DAP yang memiliki seat suara tinggi kan ketika PRU tu hari. So senang cerita, PKR ni tak ada kuasa pun lah sebenarnya kan? Dia kena menjaga banyak sangat pihak. Betul. Kan? Bila kita menjaga terlampau banyak pihak, siapa nak jaga? Ni kan kepentingan dia lah. Kita pun tak tahu apa kepentingan PKR. Tak ada handbrake kenapa lagi. Kerajaan ni Selangor ni stabil lah. Betul. Itu je lah saya harapkan. Lebih berani. Lebih berani lah.